Audio Jungle. Hari ini kita telah melancarkan projek Dengar Rakan Muda untuk memenuhi satu keperluan dalam golongan belia, iaitu mereka mahu didengari, mereka mahu difahami. Dan projek ini kita partner dengan UEM Sunrise. Publica merupakan satu shopping mall yang popular dengan golongan belia. Jadi mereka akan bagi kita space ini percuma untuk 3 sesi tahun ini setiap Sabtu pertama. Dan Help University mempunyai pelajar psikologi mereka yang akan turun sebagai sukarela dan befrienders Kuala Lumpur. Jadi partnership ini kita akan try pilot project kita untuk tahun ini. Kemudian pendapatan kita akan bawa, penemuan itu kita bawa bersama, dan kita akan cari jalan untuk kita memperluaskan lagi kepada tempat-tempat lain di Malaysia melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara. Okey, hasrat kita adalah sekarang zaman golongan belia guna gadget, mereka tak ada sesi interaksi bersama orang lain secara live, fizikal. Oleh sebab itu kita perlukan wujudkan lebih banyak lagi platform seperti ini untuk mereka mempunyai interaksi dan dapatkan bantuan tanpa rasa takut. Kalau saya buat program seperti ini di hospital, mereka akan rasa takut untuk masuk. Tetapi kalau di shopping mall, Malaysia, community kita semua suka shopping mall, dan bila kita ada shopping mall seperti ini, mereka akan rasa, oh, saya hanya nak datang sembang saja, dan ada pihak yang tahu, ada pengalaman, mereka boleh mendengar, dan apa yang kita dengar, kita akan cuba salurkan untuk mereka dapatkan bantuan daripada pihak berkuasa, sama ada Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun Kementerian Kesihatan. Jadi saya baca sekali lagi, 1 daripada 4 pelajar berumur 13 hingga 17 tahun berdepan dengan kemurungan, dan 12% remaja yang tinggal di kawasan PPR Lembah Kelang pernah berfikir tentang mencederakan diri ataupun membunuh diri. Dan statistik ini merisaukan kerana 6 daripada 10 belia mengalami simptom kemurungan. Okey. Antara punca utama tekanan belia termasuk 82% menyatakan mereka bimbang tentang masa hadapan, 73% kata mereka rasa bersalah apabila gagal memenuhi harapan, dan 61% mereka risau tentang masalah kewangan. Oleh sebab itu, saya nak menjemput semua belia yang rasa tertekan untuk datang hadir 3 sesi ini, dan pakar-pakar ada di sini untuk mendengar. Selalunya orang juga rasa, okay, kalau saya nak dapatkan bantuan mungkin saya kena bayar, tapi sekarang ini adalah percuma untuk just come and talk to somebody. Ya, kita buka untuk semua. Walaupun kita kata ini adalah sesi platform untuk kita buka kepada golongan belia, tetapi sebenarnya sesiapa yang nak dapatkan bantuan datanglah. Kita tak akan kata, oh, anda 42 tahun jadi tak boleh. We are not going to do that. We are open, and kita nak bantu seramai yang boleh lah.